Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. InsyaAllah pada video yang pertama ini, episod yang pertama, kami akan mengupas tentang satu tajuk yang diberikan kepada kami, iaitu Nuzul Al-Quran, bersempena dengan bulan Ramadan ini. Yang kita tahu bulan Ramadan adalah tentang Nuzul Quran kan. Jadi bersama saya pada hari ini ialah saudara Hanif Zakwan bin Ahmad Nadri sebagai tamu undangan kita pada video ini. Saya Arif Fikri bin Abdul Rahim sebagai host anda. Jadi tanpa melengahkan masa, kita teruskan tentang satu pertanyaan yang saya cakap berlega-lega dalam fikiran saya, iaitu tentang Nuzul Quran. Tentang Nuzul Quran, ya. Jadi apakah definisi yang boleh diberikan? Apa itu tentang Nuzul Quran tu apa? Nuzul Quran tu apa ni? Dia ginilah mudah katanya. Nuzul Quran ni, dia kalau dalam kaedah bahasa Arab dia dipanggil sebagai kata dasar ataupun masdar. Satu kata nama terbitan macam gitulah. Jadi asal muasal berasal kataan ni. Asalnya daripada satu kata kerja, iaitu nazala. Nazala yanzilu nuzulun. Okey. Jadi nak kata apa tentang kaitannya penurunan Quran ni, dia makna bukan nuzul Quran ni adalah penurunan Al-Quran. Penurunan Al-Quran macam mana? Penurunan Al-Quran tu daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah ke langit dunia, ke dalam Jibril, melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila berlakunya benda tu? Bila tu terdapat khilaf lah dari ulama, tapi yang kita masyhurnya 17 Ramadan. Jadi dekat mana? Dekat Melaka. Serik untuk orang yang pernah berpengalaman mengunjungi sebuah negeri dekat, mana kata kau pernah pergi Mekah, di Melaka kan, mesti kau pernah pergi dekat Gua Hira kan. So dia punya perasaan tu mesti share sikit macam mana perasaan masa pergi tu kan malam wahyu pertama turun dekat situ kan, mesti perasaan kita lain kan. Betul. Terutama kau ada pengalaman di sana, mesti seronok kan. Seronok. Kita masa pergi tu kita orang naik malam kan. Naik malam ni. Pukul 11 malam. Kat mana naik? Naik lah sampai sana. Kita naik tu, kita boleh rasa dah bagaimana macam mana Nabi SAW ni pada umur boleh katakan 40 dah. Tapi boleh panjat lagi setinggi Bukit Jabal Nur. Jabal Nur dulu. Naik Jabal Nur, dia akan ada jumpa Gua Hira bawah sikit. Dia naik macam tu, turun Gua Hira. Jadi bila kita naik Jabal Nur dulu. Barulah akan jumpa Gua Hira. Dan masa tu ramai lah, masa saya naik tu Gua Hira tu ramai. So saya sempat tengok kepala macam tu je dalam, tengok telek gitu. Tengok macam tu je. Sebab ramai sangat. Dari situlah sedikit pengalaman. Alhamdulillah Allah bagi rezeki. Alhamdulillah dapat untuk awak yang pernah pergi ke sana merasai pengalaman bagaimana Gua Hira, tempat wahyu pertama tu turun. Balik semula pada tadi, Nuzul Al-Quran ni malam tu ataupun hari tu, malam tu lah terutamanya adalah malamnya turun wahyu pertama kepada umat Islam. Wahyu pertama, ayat pertama diturunkan Allah SWT kepada umat Islam. Gitulah serba sedikit antara definisi Nuzul Quran kan. Maknanya Nuzul Quran tu adalah malamnya penurunan Al-Quran itu. Surah apa yang turun dulu? Wahyu yang pertama tu surah apa? Ayat surah apa? Famous ayat dia. Itu surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Boleh saya baca sikit? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah wahyu pertama yang turun, iaitu 5 ayat terawal surah Al-Alaq tu sendiri.
Tapi kan, bila fikir-fikir balik, kita termenung, fikir seorang-seorang kan. Apakah hikmah wahyu pertama tu, surah Al-Alaq? Apakah yang kita boleh ambil sebagai satu pengajaran dalam kehidupan kita sebagai, especially sebagai inilah, sebagai kita seorang pelajar. Jadi apakah Allah nak ajar apa dalam surah? Ajar apa? Okey, kita dapat lihat, kalau kita perasan, kita tengok, kita lihat, kita baca Al-Quran tu, kita tadabbur sendiri, kita dapat lihat ayat pertama yang Allah SWT turunkan tu, bukan setakat ayat pertama, perkataan pertama tu, Iqra. Iqra ni dia asal daripada qira'a, makna kata dia adalah baca. Jadi ianya merupakan fi'il amar, makna kata fi'il amar ni dalam bahasa Melayu dia nak cakapnya kata kerja suruhan. Suruh. Bacalah. Makna kata dia bacalah. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Daripada ayat ni kita dapat nampak bahawa Allah SWT menyuruh, mana kata Nabi Muhammad bagi kita untuk membaca. Baca Al-Quran ni. Kita tengok sendiri bagaimana ayat Al-Quran tu turun. Sebenarnya kalau kita tengok seterusnya selepas ayat kedua, ketiga kan, dekat ayat keempat, Allazi 'allama bil qalam, yang mana Allah SWT sendiri mengajarkan kita tu 'allama bil qalam, dengan pena, tulisan. Mana kata lepas kita baca ayat pertama tu cakap baca, kita membaca, kita mengulang, kita baca lagi, and then kita tulis lah. Kita tulis. Sebab apa kena tulis satu benda tu? Sebab bila tulis, satu ilmu tu boleh disampaikan, dapat kita sampaikan dekat orang seterusnya dekat tu. Itu makna kata ilmu bukan saja kita ambil untuk diri kita. Tak, kalau susah ambil ilmu untuk diri sendiri, dah jadi apa? Untuk diri sendiri, kenapa nak lagi ambil ilmu untuk diri sendiri, tambah pula tak amal. Maksudnya dia hanya tahu je, tak ada apa yang dia boleh buat. Tapi kalau dia ada ilmu, dia dah amal, kenapa dia share dekat orang, dia kongsi kat orang. So benda tu dia jadi satu benda manfaat. Semua dia akan berterusan. Antara cara nak share tu, selain daripada kita bercakap, kita buat tulisan, penulisan dan sebagainya. Dan as kita sebagai pelajar, sebagai student, ni ayat ni kita dapat tahu bahawa dengan membaca, dengan sesuatu benda tu, kita dapat belajar, kita dapat mengetahui sesuatu perkara. Mana katanya begitulah. Dan yang memberikan kita kefahaman dalam kita belajar tu dengan Allah. Apa-apa in any case, kita minta juga dengan Allah. Bagaimana ayat kelima tu pula? Ayat kelima kan? Ya'lamal insana ma lam ya'lam. Yang mana Allah SWT memberi kita tahu satu perkara tu yang mana kita pun tak tahu. Maksudnya Allah yang mengajarkan kita tu, barulah kita tahu. Allah yang memberi kita kefahaman semua. Dan nak kata nilai estetika satu ilmu tu, nilai ilmu tu sendiri, nak kabarnya ilmu ni punya penting. Kalau orang tak ilmu, seorang tu nak pertukangan kan, dia tak ada ilmu pertukangan, tak reti buat meja apa semua kan, macam mana dia nak buat meja? Betul. Mesti dia kena ada ilmu dulu, dia kena cari dulu cara dia, bagaimana nak ukir, bagaimana nak pasangkan, sambungkan supaya meja tu kukuh dan sebagainya. Jadi dia dapat kita meja yang cantik. Macam itulah nak katanya ilmu ni. Dan kita sebagai pelajar, 5 ayat awal ni tunjukkan kita ilmu tu satu benda paling penting lah dalam dunia kehidupan. Sebab dengan ilmu ni kita dapat majukan diri kita lah. Kalau ilmu kita tak ada, bagaimana kita nak ambil langkah seterusnya? Kita tak ada pengetahuan sebagainya, bagaimana kita nak next step, nak pergi bawa lagi lebih tinggi, bawa lagi lebih baik. Macam tu lah. Jadi yang pentingnya ilmu dululah. Ilmu untuk dulu diri kita. Untuk diri kita. Jadi bila kita tengok balik pun kan, Iqra pun, Allah suruh Iqra, and then Allah suruh tulis, betul. Jadi apa yang saya bersimpul kat sini, untuk mendapat satu-satu ilmu tu, Allah ajar kepada hamba-hambanya untuk kita baca dulu. Kita baca, kita faham dulu, and then baru kita tulis. Kita tulis supaya dia makin ingat lah. makin lekat, makin kuat ingat. Betul kot lah. Sebab kalau kita tengok balik kan, kita tengok pada zaman Nabi SAW, Nabi SAW menyampaikan Al-Quran itu dengan cara mendengar. Nabi baca, dan sahabat dengar. Bila dengar, mereka faham ayat tu, baru mereka tulis. Jadi benda tu, tulis satu wahyu tu kan, tulis. Satu wahyu tu tulis. Sampailah sekarang ni, terkumpulnya satu mushaf. Berkat lah para sahabat yang menulis sikit-sikit wahyu tu. Jadi satu mushaf. Satu kitab yang boleh kumpulkan
semua wahyu-wahyu yang terasing-asing-asing itu dalam satu mushaf. Jadi itu pentingnya ilmu tak. Pengetahuan tu kan. Betul lah apa yang awak katakan tu. Yang Arif katakan, yang kalau zaman Nabi dulu, Nabi sampai semua, sahabat-sahabat tulis. Dan berkat daripada apa yang dibaca, apa yang ditulis, sampai ke hari ni kita dapat nampak Al-Quran. Para hafiz, menghafaznya, daripada kita yang belajar dengan apa isi kandungan Al-Quran tu sendiri. Itulah makna kata, dari bulan nuzul Quran ni, kita dapat nampak bagaimana Al-Quran tu sendiri ajar kita pelbagai-pelbagai ilmu lagi yang ada pada tu kan, dalam Al-Quran. Contohnya dekat lautan bagaimana boleh ada laut terasing kan, dalam Al-Quran ada ilmu, banyak ilmu dalam Al-Quran ni. Just kita yang nak kena tinggal baca, baca, tadabbur kan, tadabbur, baca dan lihat apa ilmu dan isi kandungan penting yang Allah SWT sampaikan. Betul. Jadi banyaklah hikmah ni. Ni antara hikmah yang kita bincang ni, antara lah kan. Hikmah antara wahyu yang pertama. Sebenarnya banyak lagi hikmah, tapi ini sebagai sedikit lah. Kita pun tak adalah alim sangat kan. Betul. Kita kongsi apa yang kita tahu je lah. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Hanif Zakwan atas perkongsian yang diberikan. Dan bagi saya perkongsian yang saudara bagi tu jelas lah. Dan saya tak nak untuk sendiri saya juga. Saya harap penonton-penonton di luar sana pun jelas tentang apa itu nuzul Quran dan apakah hikmah Allah turunkan surah Al-A'la. Saya ucapkan jazakallah khair katsira kepada saudara. Masya-Allah. Atas perkongsian, atas luangan waktu kepada dalam video ni. Jadi insya-Allah moga-moga apa yang kita buat ni ada manfaat kepada diri kita sendiri dan juga kepada penonton-penonton di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup video ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jumpa di next video. Bye.